Berita polis ditangkap menerima rasuah sudah menjadi perkara biasa. Pegawai polis berpangkat Asisten Superintenden direman 4 hari bagi membantu siasatan menerima rasuah lebih RM20,000. Perintah reman dikeluarkan Magistrat Nadratun Naim Muhammad Saidi bermula 13 Januari sehingga 16 Januari depan selepas permohonan dibuat Pegawai Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM. Suspek yang berusia 58 tahun dan berkhidmat di Ibu Pejabat Polis Kontijen IPK Pulau Pinang itu ditahan pada 12 Januari selepas hadir memberi keterangan di Pejabat SPRM kira-kira jam 10.30 malam. Difahamkan aduan diterima SPRM berhubung kegiatan suspek dan risikan dijalankan beberapa tahun sebelum tangkapan dilakukan. Suspek dikatakan menerima rasuah lebih RM20,000 antara tahun 2016 hingga 2021 daripada 5 individu. Polis jadi perompak pun sudah banyak kali berlaku. Seorang anggota polis yang digantung tugas antara 6 ditahan selepas disyaki terbabit kes samun bersenjata yang menyasarkan kediaman warga asing membabitkan kerugian RM4.4 juta. Semua suspek berusia antara 31 dan 51 tahun ditahan hasil operasi. Dijalankan 5 April lalu dan dipercayai terbabit dalam 3 kes samun bersenjata dan menyamar polis yang berlaku di sekitar Kepong, Kuala Lumpur. Jadi, pendedahan media mengenai anggota polis menjadi ketua sindiket pengedaran dadah di Langkawi tidaklah mengejutkan sangat. Langkawi sekali lagi jadi perhatian apabila muncul dakwaan mengenai satu rangkaian pengedaran dadah yang dikatakan bergerak secara tersusun di sekitar pulau. Lebih mengejutkan, sindiket terbabit didakwa didalangi seorang anggota polis yang dikenali sebagai Mr. A. Selepas kematian Pablo Escobar Langkawi yang asal, iaitu Mat Nahar 6 tahun lalu, ramai sangka masalah dadah di pulau itu akan reda. Tapi nampaknya kegiatan itu masih berjalan dan kali ini dikatakan dikendalikan oleh individu lain bersama bekas ahli sindiket lama. Sindiket dadah ini dikatakan amat tersusun. Menurut laporan media, hasil risikan dan temu bual dengan beberapa sumber mendapati sindiket ini bukan bergerak secara kecil-kecilan atau bersendirian. Sebaliknya, mereka dipercayai mempunyai organisasi lengkap dengan pembahagian tugas tertentu. Lebih mengejutkan apabila sumber mendakwa individu dikenali Mr. A itu turut menggelarkan dirinya sebagai Pablo. Dipercayai merujuk kepada Pablo Escobar yang terkenal sebagai raja dadah dunia suatu ketika dahulu. Ia bukanlah aktiviti bergerak secara rawak atau bersendirian, sebaliknya mempunyai bentuk organisasi yang jelas dengan pembahagian tugas khusus antara individu yang terbabit. Bekas ahli sindiket lama juga dilaporkan kembali aktif. Sumber turut mendakwa beberapa individu yang pernah dikaitkan dengan sindiket Mat Nahar kini kembali aktif bersama kumpulan baharu ini. Antaranya termasuk seorang pembekal dadah dikenali sebagai Bagok yang sebelum ini pernah ditahan polis. Selain itu, terdapat juga wanita dikenali sebagai Syera yang dikatakan menjadi ketua pengedar di kawasan bar dan premis hiburan sekitar Pantai Cenang. Seorang lagi wanita dikenali Mira pula didakwa mengendalikan operasi di sekitar Kuah dan bekerja di pusat spa. Menurut sumber lagi, sindiket ini dipercayai bergerak secara berlapis dan menggunakan beberapa lokasi berbeza termasuk premis hiburan serta lokasi persendirian untuk menjalankan aktiviti mereka. Mereka juga dikatakan menggunakan saluran tertutup untuk berhubung dengan pelanggan tertentu bagi mengelakkan kegiatan mudah dikesan pihak luar. Struktur operasi seperti ini membuatkan mereka lebih sukar dibanteras walaupun pelbagai operasi sudah dijalankan pihak berkuasa. Tapi kes ini bukanlah pertama kali anggota polis dituduh terlibat dengan pengedaran dadah. Pada akhir tahun lepas, terdapat pendedahan yang anggota polis Selangor terlibat dalam menjual semula ataupun recycle dadah yang telah dirampas dari pengedar dadah. Bagaimanapun, perkara tersebut telah disangkal oleh Ketua Polis Selangor setelah siasatan dibuat oleh Polis Selangor. Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik JSJN Kontijen Selangor menyangkal dakwaan kononnya polis menjual semula atau melepaskan dadah-dadah yang telah dirampas. Ketua Polis Selangor, Datuk Syazili Kahar, menegaskan dakwaan tersebut bukan sahaja tidak benar, malah boleh menjejaskan imej pihak berkuasa tersebut. JSJN Kontijen Selangor ingin menyangkal dakwaan tidak berasas daripada mana-mana pihak yang menuduh kononnya polis menjual semula atau melepaskan dadah-dadah yang telah dirampas ke pasaran, katanya ketika sidang media di IPK Selangor pada 14 November 2025. JSJN Kontijen Selangor juga ingin menyangkal
dakwaan tidak berasas daripada mana-mana pihak yang menuduh kononnya polis menjual semula atau melepaskan dadah-dadah yang telah dirampas ke pasaran. Tuduhan sebegitu adalah tidak benar dan menjejaskan imej. Terdahulu beliau memaklumkan pihaknya melupuskan sebanyak 596.2 kilogram dan 2,744 liter campuran dadah yang telah selesai kes mahkamah bagi tempoh 2022 hingga 2025. Ia melibatkan nilai keseluruhan RM10.3 juta. Turut dilupuskan lebih 21,000 kertas siasatan berkaitan dadah bagi tempoh 1995 hingga 2018. Kesemua dadah ini akan dihantar ke tapak pelupusan dadah melalui syarikat yang dilantik oleh kerajaan, iaitu Senviro Sendirian Berhad bertempat di Bukit Pelanduk, Port Dickson, Negeri Sembilan, jelasnya. Jadi, adakah kes ini akan selesai dengan penangkapan anggota polis terbabit ataupun berlaku satu lagi penafian seperti di Selangor? Kita masih lagi dalam siasatan. Saya perlu pastikan siapakah yang terlibat, individu yang berkaitan atau kumpulan-kumpulan mana yang berkaitan. Jadi kita tak dapat nak berbuat sementara dan insyaAllah saya akan... Jelasnya, satu sidang media akan diadakan selepas maklumat terkini kes terbabit dapat disahkan polis. Beliau berkata, kawasan Bukit Malut yang terkenal sebagai port penyalahgunaan dadah dilangkaui diserbu agensi anti dadah kebangsaan AEDK dalam satu operasi pada 23 Februari. Dalam serbuan itu, AEDK berjaya menahan lebih 80 individu yang disyaki penagih dadah hanya dalam tempoh 4 jam. Kebanyakan mereka yang ditahan adalah dalam kalangan penduduk tempatan di pulau itu yang berusia antara 20-an hingga 60-an, malah ada yang pernah ditahan AEDK beberapa kali sebelum ini. Wartawan yang turut menyertai operasi seawal 6 pagi itu mendapati kebanyakan penagih terbabit adalah terdiri dalam kalangan orang luar dari Bukit Malut yang masuk ke kawasan itu untuk mendapatkan bekalan dadah seawal jam 6.30 pagi bagi melepaskan gian, malah ada yang sanggup datang dari jauh dengan menunggang motosikal. Selain itu, ada yang sanggup datang ke port itu sambil ditemani isteri dan kekasih memberi alasan hanya datang untuk membeli barang di situ. Pengarah AEDK Kedah Khairul Anwar Ahmad berkata, kawasan Bukit Malut itu sudah beberapa kali diserbu pihaknya sebelum ini, namun tetap menjadi tumpuan penagih untuk mencari sumber bekalan di situ. Beliau berkata setiap kali operasi dilakukan AEDK, kebanyakan yang ditahan didapati positif dadah terutama jenis heroin dan syabu. Khairul Anwar berkata dari segi pengedaran atau tokan pula kaedah pengedarannya sama seperti dulu. Cuma berdasarkan maklumat yang diperoleh pihaknya, ada penambahan tokan kecil di situ. Katanya sekiranya mendapat maklumat lanjut, pihaknya akan menyalurkan terus maklumat kepada pihak polis untuk tindakan lanjut.